Pernah tak terfikir kenapa lantai di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi terasa sejuk walaupun matahari Arab Saudi sedang terik membakar? Macam mana itu? Ramai orang sangka ada paip air sejuk di bawah lantai. Hakikatnya itu hanyalah mitos. Jawapannya terletak pada seorang arkitek Islam yang luar biasa, Dr. Mohamed Kamal Ismail. Beliau dilahirkan di Mesir pada tahun 1908 dan diberi amanah besar untuk mereka bentuk serta melaksanakan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ketika merancang lantai di kawasan haram, Dr. Mohamed Kamal Ismail membuat satu keputusan yang sangat berani. Beliau memilih sejenis marmar khas yang hanya wujud di satu tempat di dunia, iaitu marmar Tassos dari Greece. Marmar ini sangat putih dan mempunyai struktur kristal unik yang memberikan kesan albedo tinggi. Maksudnya mudah, ia memantulkan cahaya dan haba matahari dan tak menyerap panas dengan cepat. Untuk hasil terbaik, marmar ini dipasang setebal 5 cm. Sebab tu, walaupun suhu boleh mencecah lebih 40 darjah Celsius, lantainya kekal sejuk secara semula jadi. Tak ada paip air, tak ada teknologi tersembunyi, hanya sains dan perancangan yang tepat. Bertahun-tahun kemudian, Dr. Ismail diminta menggunakan marmar yang sama untuk Masjid Nabawi. Masalahnya, marmar Tassos tu sangat terhad dan beliau sendiri telah membeli hampir separuh bekalan dunia sebelum ini. Beliau kembali ke Greece dan mendapati baki marmar tersebut telah dibeli oleh pihak lain. Saat hampir berputus asa, Allah membuka satu jalan yang tak disangka. Pembeli terakhir marmar itu rupanya sebuah syarikat dari Arab Saudi. Lebih mengejutkan, kesemua marmar tersebut masih tersimpan di gudang, tak pernah digunakan. Apabila pemilik syarikat tahu marmar itu diperlukan untuk Masjid Nabawi, beliau bersumpah tidak mengambil satu dirham pun. Katanya marmar itu milik Allah Subhanahu Wa Taala dan telah disimpan khusus untuk tujuan ini. Inilah kisah bagaimana ilmu amanah dan takdir bertemu di bawah panas matahari Arab dan menghasilkan lantai sejuk untuk jutaan jemaah hingga ke hari ini. Maha suci Allah yang mengatur segalanya dengan sempurna.